negara pecah dan rakyat miskin. Kita mesti pecahkan tembok itu. Dan sebab itu kita menyeru supaya saudara-saudara beri ruang, kerana negara ini belum terlepas daripada perseteruan, memupuk kebencian antara kaum, antara parti, antara wilayah, antara warna kulit, faham agama. Masih belum melepas. Hari ini kita bicara soal pekerja, membela nasib pekerja. Apa kita tanya pekerja itu Melayu? Ya, Melayu yang majoriti, Melayu yang paling ramai dalam kategori ini. Tapi apa kita kira anak Cina atau anak India atau Dayak atau Kadazan? Kita tidak fikir begitu. Kita fikir nasib pekerja, kesatuan pekerja, semangat pekerja, mengangkat martabat pekerja keseluruhannya. Kita kuat kerana kesatuan, kita kuat kerana semangat bawa perubahan. Jangan izinkan hari-hari kita baca berita di negara sana, di benua sana, orang berpecah kerana kaum, kerana faham agama yang fanatik, kerana kebencian di antara satu sama lain, kerana faham wilayah yang sempit. Negara pecah dan rakyat miskin. Kita mesti pecahkan tembok itu. Negara ini negara bertuah, sejarah gemilang. Mana negara di mana penguasaan begitu banyak bahasa? Mana negara yang indah kerana pelbagai budaya? Mana negara yang mendapat menyantuni ini semua? Namanya Malaysia. Malaysia hebat, Malaysia keramat, dan kita pertahankan semangat ini. Jadi saya harap golongan pekerja, saudara, golongan pekerja ini majoriti, yang tentukan siapa Perdana Menteri, bentuk kerajaannya, dasarnya. Kalau pekerja bersatu, pekerja yang menentukan, bukan kelompok yang lain.